Okey, untuk video yang ketiga ataupun tutorial yang ketiga ini, saya nak kongsikan berkaitan dengan pattern. Okey, so kalau saya cakap pattern, mostly akan fikir chart pattern. Okey, tetapi saya melihat pattern sedikit berbeza sebab pattern saya ada dua sahaja. Okey, pattern saya ada dua sahaja. Alright, so pattern yang pertama adalah double breakout. So kalau kita faham apa itu double breakout, saya ada terangkan secara general pada video yang sebelum ni, tetapi untuk kali ini saya akan terangkan lebih detail berkaitan dengan pattern double breakout. Okay, so asas pergerakan market. Okay, ini adalah asas pergerakan market. Alright, ini adalah asas pergerakan market. Market naik dan turun. Ini dia punya asasnya. Okay, daripada low dia buat high, lepas tu dia buat higher low. Okay, higher low. Ini untuk buy lah. Okay, untuk uptrend lah, bukan buy, uptrend. Okay, double breakout. Jadi apa yang apa pattern double breakout tu, dia berlaku dua breakout serentak secara berturut-turut. Dia berlaku dua breakout secara berturut-turut. Okay, daripada pergerakan market ni, kita ada satu level high dekat sini. Okay, kita ada satu level high dekat sini. Okay, daripada level high ini, market naik, break level high ini. Itu breakout yang pertama. Okay, so ini adalah breakout yang pertama. Okay, dan dekat sini ada satu level low. Okay, ada satu level low. Daripada level high ini, market turun, break low. Okay, so ini adalah breakout yang kedua. Breakout yang pertama, breakout yang kedua, berturut-turut. So namanya double breakout. Okay, saya ubah sikit lah. Kalau uptrend ni kita letak warna hijau lah. Okay, uptrend hijau downtrend, bila uptrend ni candle bull lah, senang kata candle bull. Okay, candle merah adalah candle bear. Okay, so ini dia punya high, ini dia punya tu. Dia naik, dia terus break high. Lepas tu candle bear pula terus turun break low. Double breakout. Okay, let's say waktu dia turun ni dia ada buat sedikit kerja dekat sini. Okay, dia tak turun-turun, dia ada buat sedikit kerja dekat sini. Lepas tu baru dia turun break low. Ini bukan double breakout. Ini tidak menjadi double breakout. Okay, so ini adalah bukan double breakout. Okay, jadi yang ini tidak boleh berlaku. Dia mesti candle bear terus saja. Okay, dia tidak boleh ada candle bull kecil dekat sini baru dia turun. Itu bukan double breakout. Okay, alright. So itu pattern yang pertama. Pattern yang kedua yang saya gunakan adalah structure. Okay, pattern yang pertama double breakout, pattern yang kedua adalah structure. So apa itu pattern structure? Ini adalah pattern structure. High, low, high ataupun low, high, low. Ini structure. Okay, dia macam zigzag lah. Dia macam zigzag. Ini pergerakan dia. So, pattern double breakout, pattern structure. Percaya tak kalau saya katakan
dua pattern ini memang akan berlaku dekat mana-mana pun. Okay, jadi ini pattern structure, itu saja. Dia sambungan trend, senang kata dia sambungan dia punya trend, umpama sambungan trend dia. Okay, dia uptrend, dia turun kejap, dia buat uptrend balik. Okay, so kalau structure ni dia break satu bahagian saja, satu je. Okay, yang ni dia break high, yang ini dia break low. Okay, dia tak break high kat sini. Okay, so pattern structure, pattern double breakout, ingat Okay, jom kita pergi ni. Kan saya nak buka time frame monthly lah, saya buka time frame monthly. Okay, saya padam ni Okay. Monthly terus sangat. Okay, kita buka weekly lah. Okay, kita ada satu level dekat sini. Ni ada high. Okay, waktu dia turun ni, pattern apa? Okay, kita buka dekat daily. Dia turun, dia buat pattern apa? Okay, yang ini nampak dia tidak ada pattern. Dia tidak ada pattern. Okay, dia tidak ada pattern dekat situ. Okay, tak apa. Kita pergi pula dekat H4. Okay, dekat H4. Okay, ni tadi weekly punya level Waktu dia turun, pattern apa yang kita boleh nampak dekat sini? Kita ada pattern structure, nampak tu. Okay, kita ada pattern structure. Okay, mungkin weekly terlalu besar. Okay, kita buka daily. Kita buka daily. Okay, kita ada satu level low dekat area sini. Okay, so jadi pergi H4. Okay, daily pergi H4. Apa pattern yang kita boleh nampak dekat level low daily jadi? Ada structure tak? Nampak ni? Ni ada structure. Okay, ada pattern structure. Okay, sekarang kita pergi dekat H1 pula. Nampak? Dekat sini ada pattern apa? Dekat sini ada pattern structure. Okay, ada pattern structure. Kemudian ada juga pattern double breakout. Ya. Dia break low dekat sini. Kemudian dia ada level high dekat sini. Candle turun, break low. Candle terus naik dekat sini, break high. Double breakout. Okay, kalau kita turun lagi pula, entity. Apa pula kita boleh, pattern apa pula kita boleh nampak dekat sini? Kita ada pattern structure kecil dekat sini. Okay, permulaan dia ada pattern structure dekat sini, di M30. Ni pattern apa pula ada dekat sini? Cuba tengok apa pattern yang ada dekat sini. Ada pattern structure juga dekat sini. Okay, yang ni tak ada pattern. Kalau kita nak turun lagi pula dekat M15, agak-agak pattern apa yang ada? Ada pattern structure. Turunlah sampai ke lower time frame yang lain, dua pattern ini akan berulang-ulang. Dekat sini pula ada pula dekat M15, ada tak dia reject lagi, nampak? Ni pattern apa? Ni pattern structure, kecil je. Ni pattern apa? Double breakout, kecil je ni. Low, high. Okay. Ini pattern double breakout. Okay, ni pattern apa dia buat ni? Okay, yang ni nampak dia buat structure dekat sini. Dia sentuh zone, dia buat structure dekat sini. Yang besar ni pula dia buat apa? Dia buat double breakout dekat sini. Ni low,
Okay, dia turun, dia break low. Ini high kan? Dia naik, dia buat high. Double breakout dekat situ. M30 dah jadi, M15 ada lagi banyak pattern dekat sini. Kita tak perlu nak turun pergi M5, M1 terlalu banyak. Tapi dua pattern ini je sahaja yang berulang-ulang. Dia berulang-ulang. Okey, berulang-ulang. Okey. Katakan kita ambil H1. Okey, kita ambil H1. Ini adalah level low. Level low dekat sini. Okey, level low. M30. Kita pergi M30. M30 buat apa level ni? Tak nampak jelas lagi pattern. Okey. M15. M15 buat apa kat sini? Okey. M15 buat structure. Ini pun structure. Okey. M5 buat apa? Dekat level ni. Pun sama, dia buat structure lah. Okay, dia buat structure dekat sini. So, kalau M1 pula, dia buat apa dekat sini? So, M1 kita mungkin akan nampak lagi banyak lah. Okay. M1 buat apa? M1 buat double breakout. Break low, break high. Dekat sini dia buat apa? Pun double breakout. Dia break low dekat sini, dia naik break high. Kecil je. Pun double breakout. Kat sini dia sentuh lagi zone. Dia buat pattern apa? Dia buat pattern structure. Kecil je. Ini semua kita kena asam mata lah nanti. So, dua pattern saja. Pattern double breakout. Okay, pattern double breakout. Dan juga pattern structure. Okay, di mana-mana pun sama sahaja. Sama sahaja. Okay. Ini ada level low dekat area sini. Berlakunya rejection dekat sini. Okay. Apa market buat kat sini? Pergilah H1. Kita tengok apa market buat dekat H1. Waktu dia masuk, dia sampai zone dia buat apa nampak? Double breakout. Break low, break high. Okay, break low, break high. M30 buat apa? M30 buat apa? M30 buat structure. Okay, M30 buat structure. Okay, selepas dia sentuh, dia buat structure. M15 buat apa? You can go on and go on. M30 buat double breakout. Dia break low, terus break high. Okay. M5 buat apa? So, korang boleh nampak lah lepas ni. Memang dua pattern ini saja. Okay. M5 buat structure. Daripada sini, naik sini, turun sini, naik sini. Buat structure. Lastly, M1. M1 buat apa? Okay. Dekat sini, M1 buat double breakout. Okay. Dekat sini, M1 buat double break. Sorry. Bawah, ni bawah. Ini tadi. Yang kita punya H4. Okay. Ini ya. So, M1 buat apa? M1 banyak kali dia masuk zone. Dia buat double breakout dekat sini. Dia buat structure dekat sini. Okay. Dekat sini dia buat apa? Dia buat structure dekat sini. Okay. So, dua pattern saja. Double breakout dan structure. Hadamkan sebab pattern ini akan sangat membantu di dalam analisa penuh kita nanti. Okay. So, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa pada syllabus yang lain. Terima kasih semua.